hadis ni nak bagi tahu kat kita, yang pertama, terus duk maki orang. Tu nombor satu. Ta'at al-khadim, maka kerana tu khadam hang tadi lambat balik ke rumah. Fala'anatha, tapi sayang, dia kata bini hang sudah naik syekh. Bini hang ni sudah naik angin, bini hang sudah maki khadam ni. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, innal la'nah ila man wujjihat ilaihi fa in asabat alaihi sabila aw wajadat fihi maslaka. Aku ada dengar, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sesungguhnya laknat, maki hamun yang terbit daripada mulut seseorang itu ditujukan kepada orang yang tertentu kalau sekiranya orang tu seperti yang dikatakan. Laknat tu kena dia. Kalau kita maki satu orang, orang tu macam yang kita maki, elok-elok benda tu pergi jatuh hati kepala dia. Nabi kata, wa illa qalat ya rabbi wujjihtu ila fulan falam ajid alaihi sabila wa lam ajid fihi maslaka. Kalau tidak, Nabi kata, kita maki satu orang, kita kata dekat dia, hang ni apa, kita kata satu benda tak elok ke dia, kata-kata kita tu tak kena dengan orang hak kita kata, macam yang kita kata tu tak ada ke orang tu. Perkataan tu terbit dah daripada mulut kita, dia keluar, dia nak pergi cari orang yang kena kata tu. Bila dia pi, perkataan laknat, perkataan maki ni, bila dia pi, dia nak singgah dekat kawan yang kata tu, orang tu tak macam yang dia kata. Maka perkataan maki hamun laknat ni, dia mengadu ke Tuhan. Nabi kata, kita kata dekat satu orang, celaka hang ni. Orang yang kita kata tu tak celaka. Perkataan celaka tu nak pergi hinggap dekat dia tak boleh. Pasal dia tak seperti yang dikatakan. Maka perkataan itu, Nabi kata, dia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, ya Rabbi wujjihtu ila fulan falam ajid alaihi sabila walam ajid fihi maslaka. Dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, aku ni ditujukan kepada seseorang, tetapi orang tu tak macam yang dikatakan. Macam mana dengan aku ni? Aku nak pergi mana? Aku dah keluar daripada mulut kawan yang kata, tapi aku tak boleh pi ke orang yang kena kata. Macam mana dengan aku ni? Fayuqalu laha, Allah kata dekat dia, irji'i min haitsu ji'ti. Tuhan kata, kalau macam tu, hang patah balik, pi makan balik kawan hak kata tadi. Kita kata dekat satu orang celaka, tiba-tiba dia tidak celaka macam yang kita kata.